Hai, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem Superman, filem James Gunn tahun 2025. Filem ni aku tonton dekat HBO Max, okay, dan aku tak sempat hari tu ke program. Dan ya, aku dah baca banyak jugalah review semasa filem ni keluar dekat program. Ada yang tak suka, ada yang suka. So aku dekat side mana? Okay, baik. To be honest, aku suka filem ni. Okay, dia macam bagi satu perception baru kepada Superman. Dan James Gunn punya storytelling, nak kata way better than Zack Snyder, tak. Dia macam ada acuan tersendiri lah, dan dia tahu apa yang dia buat. Dan sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Superman ni, kita intro. Baik, dalam filem Superman hang tak boleh nak macam tak tahu siapa Superman, tak tahu siapa Lex Luthor, siapa Lois. Hang dah kena ada benda-benda tu based on your previous pengalaman penontonan hampa lah pasal Superman. Kalau hang tak tahu siapa Superman, hang tak tahu siapa Lex Luthor, hang tak tahu siapa Lois lah apa semua tu, filem ni akan jadikan hang lost. Sebab buka-buka sahaja filem ni, the story is in the middle of something. Dia tak mula dengan mukadimah yang betul-betul mukadimah. Buka-buka tu pom terus kita dah paparkan dengan Superman ni nak lawan dengan Lex Luthor. Okay, pada masa yang sama dekat tengah tu adalah pasal kerajaan, dua kerajaan ni nak rampas lah apa semua. Dia dah macam konflik yang kita semua tahu tu kan. Dan bagi aku this movie agak bagus on one side lah. Mungkin yang suka Zack Snyder akan suka Zack Snyder. Aku pun antara penggemar filem Zack Snyder juga. Tapi bila James Gunn take over, aku rasa aku appreciate apa yang dia buat. The way the Superman expand the universe of DCU agak okey. Aku tak tahulah yang ke depan macam mana, tapi aku rasa Superman agak bagus lah. Okey lah untuk sebuah filem yang akan di-expand. Dia taklah terlalu James Gunn sangat. Awal akan bayangkan bila tengok James Gunn ni, bila tengok filem Guardians of the Galaxy. Tapi bila aku tengok filem ni, tak terlalu Guardians of the Galaxy pun. Aku rasa James Gunn dah treat audience yang faham Superman sebaiknya. Malah adegan-adegan fighting pun padu dengan scene lawan, semuanya pakai score music yang bagus dan bukannya pakai lagu-lagu background yang tak apa-apa macam filem Guardians of the Galaxy. Cuma aku rasa movie ni memang light lah, tapi dia punya light pun still ada elemen-elemen yang bagi aku agak bagus untuk expand universe of Superman. Dan aku senang cakap aku suka lah movie ni kan. Antara movie yang bagi aku bukanlah tak teruk sangat pun, okey je. Cuma ya, kita dah sampai ke satu level di mana Zack Snyder buat Superman ni jadi the dark gila-gila, sampai kita dah rasa itu adalah highest level how the Superman was portrayed. Tapi James Gunn rasa dia still boleh buat something lain daripada apa yang Zack Snyder buat, dan aku rasa dia berjaya kan. Walaupun okey lah, ada satu rasa macam pelik sikit sebab dalam filem ni kita ada expanding universe yang akan membesar ke depan. So bila ada watak-watak yang entahlah pelakon-pelakon aku tak kenal kan, dia rasa cheap sikit lah dekat situ. Bila kita tengok Zack Snyder kan, dia ada Ben Affleck lah kan, watak-watak pelakon-pelakon semua gah. Itu je lah yang menyebabkan mungkin setengah rasa filem ni a bit cheap. Tapi aku rasa untuk expanding universe yang James Gunn nak buat ni, aku rasa okey sajalah. Aku enjoy je movie ni, dan tak ada masalah pun. Macam mana filem ni cuba expand tentang portal lah apa semua, aku tahu tu semua akan set up kepada benda-benda lain ke depan. Dan benda ni akan jadi satu benda yang aku nantikan. Kalau aku katakan nanti diorang berjaya buat yang Zack Snyder punya tu dalam satu universe yang sama pun bagus. Filem ni pun portray Superman sebagai orang yang biasa, normal, dan itu adalah satu benda yang tak pernah lagi kita lihat kan, tak pernah lagi kita lihat. Dan aku rasa movie ni adalah sebuah movie
yang bagi perception baru kepada penonton untuk buat tafsiran baru pasal Superman. So dia tak boleh lah kalau nak kata Superman kemudiannya dia jadi kuat sampai bila-bila, dan kemudiannya apa dia punya kebolehan yang kelemahan itu akan create impact kepada penonton. So dalam filem ni kita rasa kesian dengan Superman, kita rasa dia tu still perlukan pertolongan daripada orang lain, dan benda-benda tu menjadikan Superman di dalam filem ni agak bagus untuk expand universe. Kalau Superman boleh settle semua, buat apa nak ada watak-watak lain macam Green Lantern lah, segala mak nenek Hawk Girl lah, apa semua tu kan. Kalau Superman boleh settle semua, Superman je lah buat kerja kan. Dan aku respect juga the twist dalam filem ni yang aku tak expect akan berlaku lah. Ada few twist yang bagi aku agak cun, agak cantik. Ada yang persoalan-persoalan ditinggalkan dekat awal, kemudian dijawab dekat ujung. So benda-benda tu adalah benda yang bagi aku membuatkan kita engage dengan movie ni. For example, macam mana Lex Luthor boleh masuk dalam tempat markas si Superman kan, hujung baru jawab. So benda-benda tu adalah twist-twist yang bagi aku agak menarik lah dalam filem ni. Dan aku bagi filem ni 4.5 bintang. Dan aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Superman. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.